okey. Okey dah. Ada ikan lagi. Oh. Buat apa tu bro? Bro, buat apa tu? Oh. Oh, mok dia punya ganas mok. Dia punya ganas mok. Ikan dah yang sedap. Oh. Oh. Oh, mantap. Oh, uih. Mantap. Okay guys, jumpa dalam channel Fly. Kali ni aku nak mencari haruan lagi guys. Haruan dekat area Limo guys, Limo. So aku tak pagi ni. Pagi yang hening ni dah ramai caster dah ni. Caster dah ramai dah ni. Cubalah guys. Spot ni pun baru lepas kena banjir. So air baru surut. Aku dah cuba tadi. Dapatlah seekor 2. Jadi kau tengoklah video ni guys. Apa jadi guys pagi ni. Semoga ada hasil lagi lah. Yang baru sampai ke channel Fly, kasih subscribe guys. Sebab aku hari ni tak dapat sihat guys. Suara pun lain ni tak dapat sihat. Jadi aku cuba jugalah dapatkan haruan kat sini. Okay guys, stay tune. Allah, besar. Aduh, sayang betul lah. Besar tu. Boleh lucut. Lucut guys. Aku nak gerak tadi. Kena guys. Kena. Alhamdulillah. Naik juga seekor. Mantap. Haruan pertama. Dia tahan saya. Alhamdulillah. Padu. Kembang. Mantap guys. Padu. Haruan pertama. Jom. Let's go.
Dia ambil tak kena guys. Oi, ada tu kan. Dia tu lain dah ambil tuan-tuan. Oh, tu dah. Tak dah. Ada ikan kat tu. Oh. Ha. Alhamdulillah. Orang kedua guys, walaupun curut tetap mencakuk. Allah Allah. Boleh lah ni saiz ni. Tapau. Kita tapau. Tapi itu duduk lah. Pelik tu. La ilaha illallah, semua kat dekat cuy. Sudah, bawah. Aduh. Oh, saumban. Tu dekat lah. Jom. Layan lagi, let's go. Layan. Aduh, saiz. Kena gas. Oh, kena gas. Oh, mantap. Ada tu. Alhamdulillah, haruan ketiga guys. Cakuk lah. Alhamdulillah. Ni kau pergi terlepas ikan kau. Ada keluar katak ai. Yang terlepas ada kot. Alhamdulillah. Naik juga seekor lagi guys. Apa ni? Mantap. Saiz juga lah. Saiz padu juga lah. Alhamdulillah guys. Seekor lagi guys. Padu. Cakap. Jom lain tu. Aduh. Wah, lagi satu ekor ah. Ini otai ah. Kalau mancing tak dapat ikan ah, kiamat dunia bhai. Ini satu otai kalau mancing tak dapat ikan ah, kiamat dunia. Wah. Dia sesaja dari tadi. Jangan macam tu. Kau yang sesaja. Aku kadang-kadang. Kadang-kadang pun gorgon. Saiz tak sedap. Dah deh. Waduh.
Haruan kumpul kat sini je guys. Kat sana banyak haruan tapi itu lah, nak cari kat tebing-tebing. Seperti ni nampak ada ambil napas kat situ kan. Allah Akbar. Yang kau cakap tadi katak dalam perut ikan tadi. Dia keluar kan. Dia tu. Ada yang lucu je tu. Dia duduk situ lama. Aku dapat tepi tu je ni. Ha? Nampak ada boiling, campak ngam dia ambil. Duduk kat rumah tu ada. Kat situ besar tu lepas ni. Aku macam tu. Hello. Oh, sayang tu. Aku baru sampai. Baru tak baru lah. 45 minit sejam ada kot. Tak 5. Dah 8 ekor dah balonnya. Ha. 8 ekor dah balonnya dah. Kau dengar lah kita orang. Dah aku nak mancing. Jangan kacau. Kalau kau tak percaya mana kau rugi lah. Okey. Siapa tu? Tak buat dah tu. Tapi ikan dia saya. Itu lah. Dia kalau ikut aku punya teori lah tadi kan. Kalau yang tu hari lah. Matahari dah naik lah. Matahari dah naik dia gelap. Matahari macam tu. Tapi tu Oh. Campak. Dengan menyembang ke tak? Aduh. Saya juga Kena menyembang ke? Kena menyembang kan maknanya. Dia nak kena menyembang dia tu. Kan? Dia ingat kita kalit kan, dia makan. Wah. Oh, dia lagi seekor. Oh, lucu. Dia. Oh, dia. Orang keempat guys. Kalik-kalik menyembang tu dia bagi. Ha, mantap. Buat gaya ikan kat Limau ni, dia kena menyembang ni. Dia kena menyembang. Mau dia balu umpan. Wah, air kau padu. Mencakuk guys, abang keempat. Kita gasak kan ni, kita gasak. Naik lagi. Itu saya. Ikan duduk situ ke. Tempat tumpuan tu. Pok ni kena rajin menyembang ni. Dia member menyembang wah dia makan. Dia macam betul ikan ni. Ada lagi guys. Allah, putus. Cuy. Ayah. Oh. Aduh, hai. Lepas ni je. Aduh. Jangan ikan sini lah. Main dah yang putus kat sini. Putus tu. Putus lidah ke apa? Putus yang putus lah. Putus main lain. Kasar ke? Hai. Kasar, aku tekuk, Sembat tak ke? Kosong je lah. Mana depan ni? Depan ni, berbuih depan ni. Kalau ada mata kain. Tapi kalau kata dia kemam tadi, tak tahu lah. Aku sembat. Betul-betul je. 22 pound tadi. Dia kalau putih lagi malam nak balik. Itulah dia. Aduh. Dengan aku terus main lain terus tak ada lidah dia. Tak ada lidah ke? Itu pasal. Aduh, letih. Putus pula guys. Aduh. Letih. Macam mana dia putus tak tahulah. Aku sembat kuat sangat ke apa tak tahu lah. Kan? Tapi rod ni one piece memang kuat lah. Tu putus je. Jom kat lidah tu. Aduh, hai. Betul-betul main dasar dia. Ha? Uish, apa hal tu?
Oh, ini memang dia backlash spinning lagi teruk daripada. Kamu jawapan. Jahanam tu tadi. Jenuh. Aku ingat guna BC je backlash teruk. Ini tadi terkeluar. Tu ada salah susun tadi tu. Dia masuk faktor tadi. Tapi aku geram yang situ tadi. Besar ni. Oh, aku tak bergerak. Dia bergerak kat situ. Kena push. Betul. Aduh. Ada anak-anak tu buih-buih tu. Apa? Anak puyuh. Tu buih puyuh tu. Bang, ya situ lah. Belut makan aku punya. Belut makan payah tadi. Kan dia terdarat tak apa. Dia dalam lubang letih. Dia Tak. makan susuk keluar. Dia nampak kepala belut lah. Belut patutlah kederat semacam ke. Hai, kuat tu tali kau boleh tarik. Tak ada rasa tu. Itu rasa. Rasa tu 25 MB je. 25. 4 app je? Ni. Ha. 8. Kena sabar. Tak sabar balik awal. Kan dah susah. Tak sabar balik awal. Kan? Jawapan dia simple je. Kau nak balik awal, kau tarik je. Kalau kau nak mancing lagi, bawa bersabar. Bawa bersabar. Jangan risau, ikan ada. Tak payah nak kelang kabut ke? Tak payah kelang kabut, relax je. Kan? Kadang-kadang sampai ketinggal kerja tu. Kau buat lah, aku dah tak boleh nampak lah tu. Kan reject gitu je. Kan reject gitu je kan. Tinggal ke lah, aku tak ada salah. Tu lah. Ni kalau ulu masih kau biar umpan macam ni dah berjalan tadi dah. Boleh? Jadi dia bawa dah. Kompon boleh bawa dah. Tak ada. Tak ada dah abang ni kan. Memang dia sedut makan bawah kan. Memang dia ambil lah. Tadi masuk banjir teruk tadi. Teruk banjir. Orang ambil buah pakai sampan. Masuk pun ada. Teruk sangat banjir ni. Baru ni aku dah pergi ke. Pergi dengan Amy kenal lo tu dengan kau lah. Budak-budak tak pandai memang ni tadi. Oh. Mok dia punya ganas mok. Dia punya ganas mok. Dia ganas yang sedap ni. Tak pasal mana tak apa ganas dia. Itu tu. Dia kena nyembang lah. Dia tadi nyembang kan. Dia nak bersembang kan. Nak menyembang. Serius sangat kan. Ya, mancing banyak kan. Walaupun dia relax kan. Aduh. Tengok. Dia macam layan. Aku ni kena nak selesai. Dia dia. Dalam sembang-sembang kan. Dia kena menyembang kat sini. Kalau korang datang seorang-seorang macam lupakan lah. Dia kena nyembang. Nyembang dup dia ambil kan. Tu dia. Dah, itu sebagai sekadar aku kata enjoy je. Rezeki tak ke mana kan. Kau seorang ke, kau berdua ke, insyaAllah ada. Tapi itulah. Sembang-sembang, ini dia hasil dia. Mantap. Buat apa tu bro? Bro, buat apa tu? Aku buka menatang kat kau kena ni kan. Spinning je. Spinning kan, mesin spinning dia punya backlash. Macam tu. Kita masuk dalam video gambar otai tengah betulkan tali. Aku ingat pakai BC. Aku dah nampak ni nunggu masa aku dah tarik cerut terus je. Ingat pakai BC je. Backlash rupanya pakai spinning backlash. Lagi teruk dia punya bihun. Sikit lagi. Tunjuk kan. Sabar kan. Dia sabar, tak sabar balik awal. Tu dia dia. Masa nak balik awal jangan sabar. Tapi ni otai mesti sabar, jangan risau. Tengok jap sambung balik. Dia gasak dia tu. Boleh sabar takkan ni tak boleh sabar. Macam mana? Tak sabar lah dia ni. Tak sabar lah. Aduh. Aku tak ada bawa tali lebih, bawa tali lebih bagi dia. Tak bawa tali lebih. Aku biasa ada tali lebih. Yang bawah tu tadi terjerut. Ini terjerut ni.
kuku pun mau lepas potong. Sikit lagi. Tengok sabar, tak sabar macam kau cakap tadi. Balik awal. Balik awal lah. Tak sabar balik awal lah. Pelan-pelan. Tadi aku ada kasut boleh buat ni. Kalau tali halus susah. Ya, tali halus tak ada harapan dah. Kalau tali halus potong kan. Biasa aku ada buat tali spit dah habis. Memang bawa spit. Aku potong tak potong sini aku ni. Tak pernah lagi aku potong ni. Buat guni je, agak-agak tak boleh belah, aku balik cepat. Macam tadi lah. Biar aku balik lah, tak banyak orang ni. Masa ngapaan tu mati juga. 8 kilo pengapaan tu. Ya. 8 kilo puas hati. Sini tempat sini. Macam tu lah. Lepas tu main tepi-tepi ni lah. Nampak ada bowling baling cepat. Ya, boleh tahu dia. Masa tu aku pakai SP. Katak pada berapa ekor. Ya aku sanggang tu, aku pakai SP juga. Tapi SP aku SP pink lah. Eddie style tu. Aku pun ikut juga SP pink. Mana? Pasal aku pernah mancing kat sini. Ulu tepi kaki aku tak perasan tu. Sebab dia tepi air kan. Naik tepi kaki aku. Dia punya seram sejuk tu, hanak tu. Macam berhenti nafas tau. Pakai tu okey lagi ni. Cakung pakai slipper tu bahaya sebenarnya. Tu lah, tu pasal aku hujan-hujan yang pakai sebut je ni. Tak berani aku. Sini bahaya betul tempat dia. Orang ada safety lah kalau pakai tu kan. Ini gerak tu bahaya. Mantap. Mantap. Saya agak. Yang mahal. Yang mahal ni. Mantap. Yang merah mata orang tengok. Yang merah mata orang tengok tak. Ngelopo. Abuai kau tahu aku lama sangat. Ada dia. Lagi juga seko anak gorgon. Alhamdulillah. Lagi seko. Mencakuk lah. Aduh. Tu dia guys, lagi seko. Saiz pun baik tu. Saiz baik tu. Padu. Dia pula berkilat. Oi. Seram masa. Kan tiba-tiba kan tadi tu. Percaya kat aku. Rendam kat situ, dia ambil empat lagi. Berapa kali ada letup kat situ tu. Okay guys, aku nak habis dah casting aku pagi ni. So Alhamdulillah guys, aku dapat juga dalam 5 ekor. Saiz pun kira baik lah, saiz baik lah kata kan. So ada yang lucut tadi, besar juga lucut tu. Itu yang putus border tadi, yang sama tak dekat border. Hari ni kira berpuas hati lah, walaupun tak banyak tapi 5 ekor juga guys. Ni pun dah pukul agak dekat dengan hari pun dah panas ni. Aku sampai pun lewat juga tadi kan, tapi cuma dia mendung. So Alhamdulillah 5 ekor berbalik juga lah aku turun hari ni. Tapi keli dengan puyuh banyak guys. Puyuh dengan keli memang banyak gila kat sini. Itulah dia kan. Tapi macam mana, aku tak mancing dia, tapi geram juga. Tengok kan, geram juga. Tengok ikan tu kan, macam mana. So guys, yang baru sampai ke channel Fly, belum subscribe, kasih subscribe guys, support aku. Semoga terhibur dengan video ni guys. Enjoy je, layan support aku kan. Okay guys, jumpa lah video datang. Assalamualaikum. Bye. Mantap. Mantap. Saya agak. Yang mahal. Mantap.